Okay, so sekarang pukul 8.30 macam tu. Kita dah sampai dekat hotel kita. Nama apa tah? I don't know what's the hotel name. Wing Zone. Ya, ni kita book dekat Agoda. Okay, so kita nak check in dulu. Oh, Wing and Pillows. Hi. Wah, wanginya hotel ni. Okay. Wanginya. Apa dia sayang? Anytime I always notice maximum customer less this IC. Seriously, and after that I have to go there. That room. This is actually very special for every person, right? Wanginya hotel ni. Love it. Where you going, baby? Ya Allah, tak basuh beg koma. Kakak macam mana kamu letak punya handphone tu? Wah. Antun tak makan, Antun tak sontan teman beg. Itu lah. Ni, Mia rasa nak basuh je beg koma ni. Kotor lah. Abangnya je kotor. Mami tak sempat nak masuk dalam washing machine semalam. Okay, so going to check in. Our stay for today, G4. Selamat untuk Noh. Okay. Nanti tidak laptop. Hai. Alhamdulillah. Susun kaset semua bagus, pandai. Aku jangan cakap dengan tanda kat sini. Ya, kita duduk sehari je tau kat sini. Only one day. Only one day. No. Pintu dan dia pula tak boleh kunci. Buka. Aku kunci kereta tu tadi tak. Tak kunci rasanya. So, terus jalan kat sini. Okey, kau nak makan ke apa? Baik-baik. No. Itu tak nak. Bahaya. Jangan biar dia lompat sini dah. Happy lah. Hush. Comel semua. After so many days mencari nasi padang, kita dapat nasi padang hari ni. Nak air apa lagi? Abang air apa? Apa nak air kosong? Ais kosong. Wow, ais kosong for cinta. Wow. Mana air apa? Dah jangan cari. Adik, comel. Ya, awak suka barang adik macam tu kan? Careful. Careful kakak. Okay, so kita balik hotel lepas dah makan kan? Sedap. Air apa yang tadi minum? Masak. Kakak minum air masak. Sebab kakak tak nak kosong sangat. Oh. Nak air masak. Oh, Tapi air masak tu clear sangat. baguslah. Clear sangat. Baguslah. Tapi kakak punya tangan. Bagus. Sebab kamu selalu minum air manis. Sebab tu kamu rasa clear sangat. Detox, okay? Faham?